Kenapa gaji cepat lesap walaupun tak shopping sangat? Biasa tak kita dengar macam ni? Okey, pertama sekali macam mana nak pastikan untuk tak hilang so-called kita punya gaji tu, pertama kita kena ada introducekan apa yang kita panggil sebagai automasi. Iaitu yang pertama, auto transfer. Maybe 10% dah masuk ke akaun yang lain, 20% masuk ke akaun lain untuk kita bahagi-bahagikan nak bayar itu, bayar ini. Dan kedua, auto transfer tu, auto maksudnya auto bayar bil. Kita cuba sign up dengan yang subscription yang kita dah auto debit contohnya, ataupun dah tolak credit card siap-siap setiap bulan tanpa perlu kita buat manual payment. Dan ketiga, kita boleh auto track dari segi kita punya expenses. Macam mana nak auto track ni? Ada banyak perisian ataupun e-wallet yang kita boleh guna pakai dan kita boleh tengok kat situ berapa persen goes to where, perbelanjaan, shopping dan sebagainya. So inilah beberapa tips untuk kita boleh track kita punya keuangan. Dan kalau kata nak tahu lebih lanjut pasal automation, boleh type auto dan nanti kita boleh share lebih tentang automation.